kita nak cuba trigger balik kaki yang stroke untuk hidup balik. Pertama sekali preparation dia, kita kena main antara tulang keting ni, tulang utama ni, celah sebelah sini ni, yang panjang ni. Kita urut, dah tu ketik. Urut bagi sakit. Dia bagi kejut. Urut. Tunjuk sini. Kamera nampak ni. Urut. Tekan kawasan tu bagi dia sakit sikit. Urut. Tekan lagi situ. Begini. Cari sampai ke bawah. Buat berulang-ulang dalam 10 kali. Dia trik dia, urut lembut, tekan sakit. Urut lembut, tekan sakit. Tak adalah sakit sangat, sakit sikit-sikit je. Okey, tekan sakit. Tekan kuat ni, kuat ni. Tapi janganlah guna kuku, guna ni je. Okey. Okey, lepas dah beberapa kali, lepas tu barulah kita prepare untuk ni, tarik urat ni. Ni sakit lah. Dia sakit sebelah ni, tarik sebelah. Buka dia punya bahagian ni. Kalau sini kita tarik sebelah sini. Samalah. Tapi kalau susah ambil sebelah saja. Dan satu lagi disebabkan kaki ni dia ada kaitan dengan buat ni, kena tarik sini. Tu. Ni bahagian ni. Tolak, tekan tarik, tolak, tekan tarik. Sakitlah. Okey, kalau sakit sangat berhenti slow. Itu buat boleh. Dia akan trigger. Dah habis tu, ni. Kita pegang dua-dua. Stabilkan dia. Tangan ni masuk dekat urat keting dia ni. Tarik. Tarik macam main gitar. Tarik. Tapi yang ni kena pegang stabil. Jangan jadi terplay off. Dia pegang situ, wrist tarik. Last kali macam tak di tangan juga. Sampai ke atas. Kena buat berulang-ulang lah. Ni saya tunjuk contoh saja ni. InsyaAllah lah dia tak ada ketuk-ketuk yang kaki ni. Kaki ni dia trigger di sini dan buka sini. Dan tarik ni. Tarik urat ni. Dia trigger. Okey. Itu sajalah. Benda ni tak jadilah sehari lah. Dia akan kena buat. InsyaAllah dah dia akan hidup balik. Dengan izin lah, dengan izin Allah. Okey, terima kasih.